Bunga melati, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Siti Nurhaja Wal Hidayah binti Muhammad Sofri yang merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Kedah yang memegang kod sekolah iaitu CEA 7060. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah naskah fiksyen menarik buah tangan Osman Din yang berjudul Pada Masa yang Terhenti. Diterbitkan oleh Iman Publication, buku ini merangkumi 275 halaman paparan kreatif. Pada para pembaca yang berminat, buku ini boleh didapati di dalam talian seperti TikTok, Shopee ataupun ke kedai buku fizikal yang berdekatan dengan harga yang berpatutan iaitu RM33 untuk Sabah serta Sarawak manakala RM30 untuk Semenanjung Malaysia. Cerita ini mengisahkan tentang apa? Naskah ini membawa kita menyelami tentang fasa gelap kehidupan seorang remaja yang bernama Malik apabila dia terperangkap antara tanggungjawab dan keputusasaan apabila terpaksa menjaga ayahnya yang terlantar sakit. Melalui elemen realisme magis, naskah ini menghubungkan Malik dengan Kuntum, seorang gadis dari tahun 1969, melalui surat menyurat yang merentasi dekad. Melalui komunikasi ini, ia menjadi ruang refleksi diri bagi Malik yang menghadapi kemelut emosi yang akhirnya hampir menyeretnya ke kancah tindakan luar kemanusiaan. Plot cerita ini terungkai dengan penuh pengajaran melalui watak Orchid yang menjadi penghubung amanah masa lalu dan realiti masa kini. Kejadian ini menyedarkan Malik agar tidak memendam perasaan sendirian dan menerima takdir dengan penuh keredaan. Sebagai kritikan jujur, saya mendapati alur ceritanya bergerak agak perlahan di bahagian tengah, yang mungkin dirasakan sedikit membosankan kepada pembaca yang menyukai plot yang pantas. Walau bagaimanapun, saya merasakan rentak yang perlahan ini membantu kita untuk merasai sendiri kebosanan dan tekanan rutin yang dialami oleh Malik. Oleh itu, naskah ini sangat saya syorkan untuk anda semua baca. Terlebih lagi kepada mereka yang sedang mencari kekuatan untuk menghadapi ujian hidup. Bunga dedap di atas titi, terima kasih daun keladi. Jika naskah menyentuh hati, jadikan ia bekalan diri. Naskah ini bukan sahaja bercerita tentang Malik, tetapi juga cermin untuk kita semua bahawa masa yang dirasakan terhenti itu sebenarnya sedang mengajar kita erti sebuah perjalanan.
Sekian, terima kasih.